Hai, bersama saya lagi Muhammad Fatul Zikri, 10 minit bersama Fisio. Anda sedang menyaksikan Studio Sihat. Jadi pada hari ini, episod kelima, saya akan mengajarkan anda macam mana kita nak bina balance yang cukup pada badan kita. Okey? Jadi pernah ke anda sedang berjalan malam, anda baru bangun daripada tidur, gelap-gelap, rumah gelap, dan kemudian anda tersepak sesuatu. Anda tersepak sesuatu dan anda pun hilang kawalan dan anda terjatuh. Okey? Dan perkara ini bukanlah perkara yang main-main. Ianya telah dibuktikan dengan statistik di mana kebanyakan warga emas mengalami masalah terjatuh, tiba-tiba tergelincir, tiba-tiba tersadung. Okey? Dan benda-benda ini juga kita boleh nampak dalam berita di mana ada kadang-kadang ada para ibu terjatuh, para ibu mengandung, keguguran. Dan saya boleh katakan, balance ini bukanlah sesuatu yang kita boleh pandang remeh. Jadi saya ajarkan kepada anda macam mana untuk kita membina balance yang bagus. Okey. Jadi untuk bergerak dengan selamat, anda seharusnya mempunyai sokongan mat exercise yang kesat, yang grip, okey. Anda juga digalakkan untuk mempunyai sebarang tempat untuk support just in case anda kehilangan balance, okey. Jadi yang pertama, semudah dengan berdiri dua kaki. Jika anda seorang yang daripada golongan muda, mungkin benda ni kelihatan senang untuk anda, tapi saya cabar anda untuk melakukan benda ni dalam masa 60 tahun daripada sekarang, anda mungkin akan jumpa video ni sangat susah. Okey? Anda pegang kerusi ni dan anda berdiri tegak. Okey? Sekiranya tiada apa-apa masalah, anda boleh berdiri sebelah kaki separuh di hadapan sebelah kaki yang lagi satu. Okay. Kita panggil kedudukan ini sebagai semi-tandem. Dan kemudiannya, sekiranya anda merasa benda ni senang, anda boleh berdiri di hadapan. Ini kita panggil tandem standing. Dan sekiranya anda sudah confident, anda boleh lepaskan tangan dan anda boleh depakan tangan anda. Tipus. Okay? Dan kemudiannya, sekiranya anda boleh progress ke next step, kita akan lakukan stretching. Okay, di mana kita angkat satu kaki dan kita tarik ke belakang dan juga anda boleh lepaskan tangan. Okay. Dan lakukan ini selama 30 saat. Sekiranya anda daripada golongan muda, anda sepatutnya boleh melakukan sekurang-kurangnya 40 saat. Okay. Dan anda lepaskan. Dan kemudiannya, yang paling susah adalah apabila kita melakukan, kita panggil sebagai stock standing. Stock ataupun kita panggil sebagai bangau ataupun nama lainnya dan yang seakatan dengannya. Okey? Bangau, apabila kita lihat kaki dia akan angkat sebegini dan kita akan lepas. Tahan selama 40 saat sekurang-kurangnya untuk golongan muda dan lakukannya untuk kaki yang sebelah. Sekiranya anda merasakan balance anda tidak cukup bagus, anda boleh depakan tangan untuk seimbangkan badan. Sekadar berhati-hati sekiranya anda berasa ingin terjatuh. Okey? Dan seterusnya, untuk melakukan imbangan yang baik, anda juga boleh melakukan latihan dengan berjalan ke hadapan, berjalan ke belakang, berjalan ke kanan, berjalan ke kiri. Perkara ini mungkin kelihatan senang, tetapi tidak apabila anda akan melakukan step yang seterusnya, iaitu apabila anda melakukan, kita panggil sebagai star excursion. Okay? Star excursion adalah apabila anda harus mengedepankan kaki ke kanan, ke belakang, ke kiri dan juga ke semua dimensi arah yang lain. Okay. Sekiranya anda tidak dapat melakukan pergerakan ini, bermakna anda mungkin ada masalah kepada keseimbangan badan. Okay. Dan apakah asas kepada semua exercise yang kita berikan ini adalah anda haruslah mempunyai center of gravity yang bagus. Keseimbangan badan terletak kepada pusat titik graviti yang anda letak pada badan anda. Sebagai contoh, sekiranya saya berdiri sebegini, saya seharuslah berdiri tegak, tangan di sisi kiri dan kanan. Tidaklah.
sengit ke kanan ataupun tidaklah sengit ke kiri. Sekiranya anda melihat daripada pandangan sisi, kaki seharuslah berdiri sama, tidak seperti ini. Anda harus berdiri tegak dan juga tidak terlalu ke belakang dan tidak terlalu ke depan. Dan macam mana untuk kita melatih keseimbangan badan secara dinamik? Sebagai contoh, apabila kita hendak terjatuh, kita akan melakukan strategi yang pertama, iaitu kita akan sebegini. Apabila kita ditolak daripada belakang, kita akan menahan badan kita sebegini. Okey? Dan sekiranya apabila kita ditolak dengan lebih kuat, kita akan melaksanakan step yang kedua, iaitu kita akan melangkah. Kita akan melangkah dan kita akan menahan. Kita akan melangkah dan kita akan menahan. Okey? Jadi apakah signifikannya latihan-latihan ini adalah untuk mempersiapkan kita sekiranya ada sebarang kemalangan yang mungkin akan berlaku. Sebagai contoh, saya sedang membawa barang. Saya sedang membawa barang-barang yang berat. Kemudian saya tergelincir. Jadi apabila saya tergelincir, apakah yang saya boleh buat? Adalah saya akan cuba seimbangkan badan dan saya akan cuba untuk mengetengahkan pusat graviti badan saya ke tempat yang sepatutnya. Jadi dalam contoh ini, saya sedang memegang kerusi. Okey? Dan buat kali terakhir, untuk kita cool down setelah melakukan semua exercise ini, anda boleh memegang kerusi sekali lagi dan anda boleh hayunkan kaki anda. Okey? Anda lakukan ini selama beberapa puluh saat, dalam 30 saat, 40 saat, bergantung kepada kemampuan anda. Anda juga boleh lepaskan sambil menghayun kaki. Anda boleh berpindah dan anda juga boleh melakukan apa-apa saja posisi yang anda suka. Okey? Apakah signifikannya kita melakukan stretching ataupun regangan dinamik ini? Adalah untuk melatih kita keseimbangan kita semasa berjalan. Bila kita berjalan, kita akan menghayunkan kaki kita dan kita akan landing. Dan berkemungkinan semasa kita menghayun kaki, kita juga boleh kehilangan kestabilan badan. Sebagai contoh, anda seorang yang rendah, berbadan kecil, anda mungkin berpotensi ditiup angin. Jadi anda haruslah melatih keseimbangan badan dengan melangkah dengan cara yang betul. Itu sahaja daripada saya, Fatu Zikri, dalam episod kali ini. Terima kasih. Itu sahaja daripada kami dalam siri 10 minit Fisio. Jangan lupa like, comment and share. Saya Fatu Zikri. Saya Nasrin Sabira. Jangan lupa subscribe Studio Sihat. Bye-bye.